Hari ni kita nak pergi mancing. So kita belok, cubalah apa yang boleh. So okay, rezeki dekat mana-mana. So hari ni kita nak mancing spot dekat Sungai Meru. Depan kita pakai cacing. Cacing tanah. So yeah, without further ado. Tadi oi. Aku. Alah belagak. Tunggu je aku pakai cacing. Mari aku ajak korang satu tip. Haram ni ikan. So kalau korang tak ada pelampung, contohlah kenapa korang malas kena ikat, nak buka mata kail, korang nak ikat terus kan. Nampak ni. Okay ni, korang cari kayu yang macam ni, korang ikat. Ni dia boleh jadi macam pelampung. So ni kalau korang tengok nampak, dia terapung. Dia terapung. So kalau ada ikan makan, dia akan ke bawah, ke dalam. Mesti korang boleh nampak benda ni terapung. Sekarang semua buat skill kayu. Weh, alah, strike. Tahu-tahu strike rupanya. Kecil, sebetul-betul kecil. Nyap. Dia. Ingat kau lain. Leader. Enggak, tak nampak. Enggak je, aku tak nampak apa. Hari ni kita dapat beli dia. Ya Allah. Jom kita lepas beli dia. That's it for today. Jangan lupa like, share, komen, subscribe.